Islam yang kita fahami betul pada asalnya akidah, dan akhirnya daripada itu Islam yang bentuk pakej yang syumul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Ikatan Muslimin Malaysia, Mesir ataupun ISMA Mesir merupakan cawangan sulung organisasi ISMA di Malaysia. Sejarah penubuhan ISMA Mesir bermula pada awal tahun 2006 dengan penubuhan Jawatankuasa Penaja. 2 tahun kemudian, ISMA Mesir berdaftar secara rasmi dengan pihak Education Malaysia ataupun EM. Pergerakan ISMA Mesir selari dengan visi dan misi ISMA di Malaysia. Oleh itu, ISMA Mesir telah menggariskan beberapa fokus utama dalam gerak kerjanya. ISMA memiliki 3 fokus utama dalam pergerakannya. Yang pertama, fokus dia adalah pembinaan jati diri belia. Sebab tu kita lihat dalam pendekatan ISMA, kita mengambil pembentukan peribadi sebagai satu aspek utama dalam aktiviti kita. Ahli ISMA ditekankan untuk mengikuti usrah, qiyamul lail, pembincangan dan wacana buku-buku dan pemikiran Islam. Dan kita melihat bahawa tanpa mewujudkan jati diri dan kepribadian Muslim yang sejati dalam mahasiswa dan belia, maka kita melihat cita-cita untuk membangunkan Islam hanyalah satu angan-angan dan cita-cita kosong. Kemudian fokus kita yang kedua ialah memupuk aktivisme dakwah di kalangan belia dan juga mahasiswa. Kemudian fokus kita yang terakhir ialah pemerkasaan dan pengukuhan akademik di kalangan mahasiswa. Dan kita tidak berkata dan membincangkan tentang penguasaan akademik yang statik, tapi kita mahu penguasaan akademik yang akhirnya dipandu untuk memberi sumbangan yang efektif kepada masyarakat. ISMA Mesir menjadikan pendidikan yang berterusan ataupun tarbiyah sebagai metod utama dalam membina kekuatan secara menyeluruh di kalangan ahli-ahlinya. ISMA menjadikan pada para ahlinya beberapa program dan medium untuk mengubah jiwa kepada keadaan yang lebih baik. Program tarbiyah ini mahu membawa kita menjadi satu bentuk jiwa hamba yang rabbani. Jadi jiwa hamba yang memilih untuk menjadi hamba kepada Allah Ta'ala secara pilihan. Seperti mana Imam Ash-Shatibi menyebut dalam kitab Al-Muwafaqat, mengatakan di antara tujuan syarak meletakkan syariah ini ke atas manusia adalah untuk mengeluarkan seorang mukallaf daripada seruan nafsunya sehinggalah dia boleh menjadi hamba Allah secara pilihan. Hanya memilih untuk mengikut suruhan Allah Ta'ala, seperti mana dia telah menjadi hamba Allah secara semula jadi tanpa pilihan. Kami di ISMA, kita tak lihat pelajar-pelajar kita di sini, ahli di ISMA sebagai mahasiswa. Kita nampak mereka ni sebagai pemimpin yang akan lead masyarakat Malaysia suatu masa nanti bila mereka pulang ke Malaysia. Jadi bila kita berbicara, kita sembang pasal pemimpin, maka kita tak bincang tentang pemimpin yang leadership, tak. Kita bincang tentang pemimpin yang mampu memimpin masyarakat, mampu membawa masyarakat ke objektif yang jelas. Maka kat situ kita akan fokuskan pada skill-skill kepimpinan yang cukup kritikal. Antaranya kita akan fokus bagaimana ahli-ahli kita menghadapi konflik, bagaimana ahli-ahli kita menggarap skill-skill seperti pengucapan umum, macam mana ahli-ahli kita melihat mengukur satu subjek berdasarkan objektif, meletak visi dan misi dalam hidup dia, dan meletakkan hidup aku nak pergi mana. Jadi itu skill yang utama yang kami akan latih dalam ahli-ahli ISMA Mesir, supaya akhirnya mereka terlatih, terdidik menjadi mereka yang mampu memimpin masyarakat masa hadapan di Malaysia kelak. Sesuai dengan kefahaman daripada Al-Quran dan As-Sunnah tentang kepentingan ilmu, ISMA Mesir meletakkan fokus yang besar dalam mengembangkan minda dan intelek. Sehubungan dengan itu, ISMA Mesir telah menubuhkan beberapa agensi yang memberi fokus kepada skill mahasiswa dari pelbagai jurusan. Antara agensi yang ditubuhkan dan diwujudkan oleh ISMA Mesir ialah contohnya MUIS, iaitu Majlis Ulama ISMA Cawangan ISMA Mesir, yang memberi fokus kepada pengembangan potensi pelajar-pelajar pengajian Islam dan juga menganjurkan kelas-kelas pemantapan ulum syarak. Selain daripada itu, ISMA Mesir juga menubuhkan iMedic Cawangan ISMA Mesir yang memberi tumpuan dan fokus kepada pembinaan akademik pelajar-pelajar perubatan, ahli dan juga bukan ahli, untuk semua pelajar perubatan di Mesir.
Menyadari betapa besarnya peranan wanita dalam menentukan jatuh bangun sebuah bangsa dan ummah seluruhnya, ISMA Mesir melalui Biro Wanita amat menitik beratkan pembangunan wanita dan berusaha untuk melengkapkan peribadi, terutamanya dari sudut akhlak, kewanitaan dan kekeluargaan. Antara usaha yang telah dilakukan adalah kajian ilmiah berkaitan isu semasa, khususnya berkaitan tentang isu kewanitaan, penerbitan majalah, program mingguan yang diberi nama Helwa, iaitu sebuah program yang mengasah skill ataupun kemahiran asas rumah tangga seperti menjahit, memasak dan tarbiyatul aulad atau seni pendidikan anak-anak. Kita cuba memahamkan kepada masyarakat bahawa kita ada program, kita ada agenda itu, kita ada cara, kita ada kaedah yang dapat dinilai oleh masyarakat secara jelas, di mana ini wasilahnya untuk menyelesaikan masalah ini. Sesiapa yang berminat terhadap prinsip-prinsip ISMA, terhadap cita-cita ISMA, kita menyeru kepada beliau supaya datang mendekati ISMA, mengenali ISMA dengan lebih dekat, mengenali kepimpinan ISMA sendiri dan mengenali ahlinya dan mengetahui apakah objektif penubuhan dan apakah usaha yang sedang dilakukan. Jadi pesanan saya kepada mahasiswa dan juga mahasiswi di luar negara agar dapat menyediakan diri untuk menjadi pemimpin masyarakat yang beragenda di masa akan datang. Jadi mulakanlah daripada sekarang untuk memiliki jati diri, untuk menjadi seorang yang pakar dalam bidang masing-masing. Kedua, boleh memimpin masyarakat. Ketiga, mempunyai soft skill ataupun kemahiran yang boleh digunakan oleh masyarakat agar bersama membantu aktivis ataupun aktivisme dakwah bagi membina masyarakat yang mempunyai matlamat membina tamadun Islam di masa akan datang di Malaysia.